Tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Pesan khatib khususnya kepada peniaga-peniaga yang akan berada di bazar-bazar Ramadan. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan menarik keberkatan dalam rezeki yang kita ada. Pemerhatian khatib, kadangkala sebahagian daripada peniaga-peniaga sudah berada di bazar-bazar Ramadan, bermula daripada waktu tengah hari sampai berakhirnya waktu isyak. Pesan saya, jagalah sembahyang 5 waktu. Lebih-lebih lagi ketika mana kita berada pada bulan yang sangat mulia. Jangan sesekali meninggalkan rukun Islam yang sangat besar, yaitulah sembahyang sebagai tanda ketaatan kepada umat manusia, ketaatan kepada Allah. Dalam masa yang sama, peniaga-peniaga jagalah aurat. Mudah-mudahan dengan menjaga syariat daripada Allah Ta'ala akan menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkatan. Saya panjangkan pesanan kepada pengunjung-pengunjung di bazar-bazar Ramadan. Juga sama, jagalah syariat daripada Allah Ta'ala. Jangan sesekali meninggalkan perintah-perintah Allah hanya kerana untuk kita berkunjung dan menyediakan juadah untuk kita berbuka puasa, sehingga ada di kalangan umat Islam yang meninggalkan sembahyang secara sengaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan seluruh umat di negeri Sabah dan di Malaysia umumnya umat yang taat kepada seluruh titah perintah Allah, sesekali tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu, dan pasti ini insya Allah akan menarik keberkatan dalam kehidupan kita ini.